Makmum mari tidak sengaja lambat rakaat, tak sempat rakaat bersama imam, dapat tak rakaat? Makmum ada dua, makmum masbuk. Makmum masbuk ni dia mari lambat. Contoh imam sudah baca inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Dia baru sampai Allahu akbar baru masuk. Tu imam inna syani'aka huwal abtar, dia baru bismillah, tu imam baru rakaat. Faham? Maka hendaklah makmum itu rakaat. Man adraka imam fil rakaat adakar rakaat. Siapa yang sempat bersama imam dalam rakaat dapat rakaat. Jelas. Tapi kalau kita makmum bukan masbuk, sama-sama datang awal dengan imam, faham? Okey, imam rakaat, kita habiskan dulu Fatihah, tak ada masalah. Habis Fatihah dulu. Imam Allahu akbar, kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, pedulikan imam. Nanti kita ikut dia kemudian, tapi dapat rakaat. Okey? Soalan seterusnya,